Okey, sekarang kita belajar macam mana nak set up pixel dari Facebook ke BCL.my. BCL.my itu adalah satu platform untuk kita buat sales page. Kita pergi ke bahagian Events Manager. Kalau yang dah ada pixel, kita hanya boleh ambil di bahagian sini sahaja. Tetapi kalau tak ada, kita boleh buat yang baru. Caranya adalah connect data, pergi ke bahagian web, tekan next dan kita tulislah bahagian sini kita create new asset, data set, dan kita tulis pixel. Contohlah kalau saya pixel is okay. Dan kemudiannya kita tekan create. Selepas kita tekan create, ini semua tak perlu isi. After dia dah sign up, okay. Jadi caranya adalah begini. After the loading, kita pergi ke bahagian ID tersebut. Okay, sekejap ni tengah loading. Kita pergi ambil ID dan juga kita ambil generate access token. Kita perlu ada dua bahagian untuk kita letak. Ini sebagai contoh yang saya buat. Okay, di bahagian dashboard. Ini di bahagian BCL kan. Okay, di bahagian BCL ni, pergi dekat form, iaitu website yang kita ada. Contohlah saya nak pakai saya dah create dekat bahagian sales page guna form yang ini untuk saya nak letak pixel tu. Jadi saya pergi ke bahagian edit form, saya tekan leave. Kemudiannya di bahagian advanced setting, di bahagian advanced setting, di bahagian Facebook pixel, caranya adalah kita enable Facebook pixel. Kita masukkan ID tadi. Contoh, ini dah siap ke? Okey, ya betul. Next. Okey. Ni tak apa, kita next dulu. Kemudian after kita tekan next, okey, dia dah sini kan. Connect semua, kita tutup je. Okey, kita tutup. So now kita akan pergi ke bahagian, kita refresh. Okey, pixel isteri curang. Kita copy pixel ID ni, kita letakkan di bahagian sini. Enable Facebook Commission API. Di bahagian bawah kita turun sampai kita jumpa Commissions API ni. Okey, ada tulis generate access token. Then kita boleh pilih ataupun tak nak pilih pun tak apa. Kalau tanya dengan saya, as manager kita kalau ada tik-tik, tekan sahaja. Sebab bisnes semua adalah lebih kurang sama. API ni adalah macam mana untuk kita nak bagi permission untuk pixel kita boleh pergi ke dengan lebih mendalam lah, lebih details ke telefon kita punya customer ataupun potential prospect kita. Lepas tu kita tekan generate access token, kita copy and then kita tekan kita pastekan dekat sini. After dah paste, kita tekan save advanced setting. So dah save. Dan ada yang tanya saya tadi, kenapa kita dekat bahagian connect data kita offkan terus? Sebab itu dia tunjukkan kalau kita nak integrate dengan ada beberapa platform yang dah diintegrate dekat Facebook. Tapi kita pakai BCL tak payah. Kita terus off sahaja. Once kita ada ID ni dan token ni, sebenarnya dia dah memang aktif dekat dalam pixel website kita. So dah completely aktif dan kita boleh run. Itu sahaja. Terima kasih.